Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okey, untuk video kali ni, hari ni aku sekarang berada di Pavilion Bukit Jalil. Kita nak pergi ke event Monster Festa 2025. Okey, jom kita tengok apa yang menarik kat sini. So sekarang aku dah sampai ke level 2, tempatnya dekat Pink Zone. So, kita masuk dekat ni lah, aku kan parking yang premier punya. So jom kita masuk. So ni sekitar entrance dia lah. So jom. Sebelum tu, buat korang yang baru dengan aku channel, selamat datang dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan loceng notifikasi supaya tak ketinggalan update atau unboxing terbaru daripada aku. Ok, so kita berada di Pavilion Bukit Jalil. Ok, jom. Ok, tempatnya dekat Pink Zone, tapi aku tengah cari ni Pink Zone dekat mana. Tapi katanya kena terus dekat sini lah, kena dekat ujung sana kot. So kita kena jalan jauh sikit lah. Ok, so sekarang ni pukul berapa? Pukul 11. Pukul 11 pagi. Harapnya tak ramai lah, sebab aku ingat aku nak beli apa ni, pack Champion Rice yang baru rilis dengan starter deck Papazola. Tapi kita tengok lah, kalau panjang mungkin aku beli benda lain lah. Ok, jom. Ok, so sekarang aku dah sampai dekat Pink Zone. Aku dah nampak dah Galaxy Card ada dekat depan tu. Korang nampak kat depan tu, orang tengah banyak duduk kat tepi-tepi tu. So kat situ lah event dia. So aku kena berjalan sikit lagi untuk sampai ke sana. Ok, so ni Pink Zone. Kita tengok ada Lego, ada booth Lego macam-macam lah. Ok, so kita dah sampai dekat tempatnya. Korang tengok kat sini memang ramai gila orang guys. Oh, tak boleh belah betul ni kalau nak beratur panjang macam ni. Ok, jom kita tengok apa yang menarik kat sini. So ni booth jualan dia. Korang tengok bayar ni sangat panjang, dah macam ular lah guys. Untuk hari ni kita just nak ramai masa sahaja. Ok, so jom kita masuk. Aku ingatkan harapnya tak ramai, tapi ramai juga. Ok, jom. Ok, so kat sini ada pendaftaran. So kita kena scan barcode Ok, so kalau korang datang sini, korang masuk dekat sini SA Festa, lepas tu kena register. Jomlah kita tengok apa yang best kat sini. So kat sini ada game. Kita tengok ada Papazola, ada jualan. Lagi banyak dia Ni baru main best ada ni. Kita boleh dapatkan So lagi ada kolaborasi dan buat direct debit kita akan dapat cabutan bertuah. Untuk empat package pertujuan domestik ya. Kita akan bagi setiap hari. Hari ini satu sampailah hari Ahad satu. Setiap satu hari ada satu package pertujuan domestik ya. Dengan simpanan sejumlah RM100 sahaja. Haji Zaki, ya, minimum. saya takut diorang terlucut. Oh ya, tak apa. Saya takut diorang terlucut Haji Zaki. Terlucut. Apa kata? Tak apa, kita bagi hadiah dulu kat diorang ya. Apa kata? Okey. Kita bagi hadiah. Jom, terima kasih lagi untuk hari kita bagi hadiah kepada mereka. Mana hadiahnya? Hadiah. Okey. Mai tolong ini okey. Ok, jom Terima lagi kasih daripada pengurus cawangan ya. Terima kasih. Okey, Era nanti tanggal ya. Tengok balik ya. Sebab ada. Terima kasih. Sini pula aja. Okey. Tahniah Syabas, tahniah, terima kasih. Terima kasih Adik Rani. Okey. Okey. Yang paling kemas, yang paling kemas. Tak apa, nanti yang ni kita buat cepu mas nanti. Ok, so sampai korang kena register dekat barcode ni, nanti akan dapat tiket ni lah untuk kita kumpul cop dan redeem hadiah. Ok, jom kita masuk. Kita masuk, kita tengok yang best. So ini dia punya signboard dia. Ok, signboard dia Monster Festa. So jom kita tengok produk apa yang ada kat dalam ni. So minimum pembelian adalah RM50 untuk satu Festa card. Jom kita tengok produk apa yang menarik. Ini tim Monster tengah buat pack live. Okay, so banyak lagi produk juga sini. Siapa yang nak bergambar? Okay, jom kita tengok pack baru. Kita tengok apa yang best kat sini. Jom. Boleh beratur kat sini. Okay, so kalau nak beli kena beratur panjang guys. Okey, beratur kat sini. Okey, beratur kat sini. Nanti naik sini turun ke sana ya. Kau ambil gaji milik. Ni apa ni mau balik ke sini. Ni berapa orang? 2 orang, 3 orang. Okey, naik dulu. Okay, so ni produk baru, Game On starter deck baru. So kita ambil satu. Okay, jom kita tengok apa lagi. Starter deck Aeroblade pun ada. Aeroblade. So pack baru ada kat dalam ni. So korang kena masuk lah dalam ni.
Dapat tinggal je. Ya. Tinggal je. Right. Tak tegur gua. Okey, itu dia daripada tabung haji. Ada masa tidak? Ada masa tidak? Dan debit kita laga korang tengok beratur panjang gila, babe. dan juga foto sosial media tabung haji. Okay, ini hari pertama. InsyaAllah esok aku akan buat hari kedua pula. Okay, so yang ni nak beratur untuk lucky draw. Tapi sebelum tu aku nak tunjukkan dekat korang pack baru yang ada dekat Festa ni, iaitu pack, kalau korang tengok dekat sini ada SR Monster Galaxy card. So ni adalah card gold. So korang tengok kat sini SR Monster Galaxy card. Dan lagi satu aku nak tunjukkan yang terbaru adalah pack Champion Rise. Okay, ni pack Champion Rise dia. Monster yang ada dekat pack Champion Rise. Okay, so ni kat kosong dia. Okay, so untuk set Champion Rush ni aku nak tengok yang SR dia lah. Kalau aku tengok kat sini, S dia ada dua tau. S adalah S Blizzard dan S Nova. Okay, tapi aku nak tunjukkan buat korang SR dia. SR dia aku ingat tak ada lagi lah kat sini. Okay, so ni ada pack Blazing Frost. Blazing Frost. Dan lagi satu ni semua pack-pack lama lah. Pack Mecha Strike. Mecha Strike ni aku rasa korang dah tahu dah poster dia. Pack Heroes Unite dan pack Ulrika. Okay, so kat sini ada Champion Liga untuk junior ke sekolah punya. So Champion Liga tu dilakukan kat sini. Okay, so memang seronok kat sini. So aku harap korang jomlah datang dekat sini. So, kerana event ni hanya diadakan sehingga hari Ahad saja, bermula 18 hingga 21 hari bulan. Okay, so aku ingat video aku sampai kat sini saja kerana aku nak buat review dekat video aku yang akan datang. So korang yang tonton video aku, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Okay, sebelum balik aku nak tunjukkan SR yang terbaru yang ada dekat Festa 2025 ni. So SR yang terbaru ni aku nak tunjukkan dekat korang adalah yang ni. Okay, so ni AR je. Dan SR dia yang ni lah, Papa Zola ni. Okay, so kad ni yang orang cari. Ni pun orang cari juga, tapi ni boleh beli dekat TikTok. Dan ni SR tahun lepas ni ya. So SR ni aku pun belum ada lagi. Dan aku nak tunjukkan dekat korang Champion Rise punya AR adalah yang ini, Oboimon dan Opalmon. Okay, ni AR dia. Dan SR dia adalah Papa Zola Super Papa yang ni. So kad ni masih boleh dihunting lagi. Tapi kalau korang nak datang sini, nak dapatkan kad ni kena datang cepat lah. Dan lagi satu aku nak tunjukkan dekat korang AR untuk tournament, Rotaka dan SR Ochobot dan Boy Belium. Okay, so yang ni adalah set event card. Event card Gala Premier, Layar Senja dan Sorry. Yang ni yang aku tak dapat lagi. Dan kat sini ada SR lah, SR dan AR kat belah sini. Dan atas tournament pack, buat korang yang suka lawan tu, inilah set-set yang korang perlu kumpul. Dan ni Festa tahun lepas ni ya, Festa lama. Dan ni Festa yang ada dekat event ni, aku lupa nak tunjukkan. Dan ni Mekamato, Sopan, Mas Mana dan Mecha Genta. So ni yang korang kena datang dekat event ni untuk dapatkan set-set A ni. Okay, so aku rasa video aku sampai kat sini saja. So kita jumpa di next video. Okay, bye.